Okay guys, dah lama kita tak buat video. Hari ni kita nak buat video sikit. So korang tengok motor apa. So mana yang tahu motor apa, korang boleh komen kat bawah kan. Boleh komen kat bawah. Okay, ni daripada tepi. Sporing Kawasaki kan. Sporing mahal ni. Size 17 Enkai original, made in Japan. Okay kan, kita tengok sikit exhaust. Ada 4 dapur kan. 4 dapur exhaust. Daripada depan 4 dapur, dia pergi ke belakang. Jadi satu. Mana dia satu arah. Exhaust Yoshimura. Tengok tepi. Sebab aku pun baru first time tengok motor ni. So aku review sikit lah. Ni Showa original. Yang tengok sikit dia punya headblock dah. Dia macam blok kereta kan. Dia jalan 4 dapur ni. Carburetor dia pun 4 kan. Carburetor dia pun 4. Ada exhaust dia 4 dapur. Mana carburetor kena 4 lah. Pelak pun 4. Pelak 4. Carburetor 4. Wow, dia susun cantik ke. Okay, kita tengok sikit pada belakang. Belakang ada box. Di belakang R120. Tayar Tinsun. Oh, ni brake pad pun habis ni. Dia kena tukar ni. Yang tengok belakang sikit. Dah pakai box kiri kanan. Ada cok dia satu. Cok satu. Carburetor 4. Magnet dia pun kecil je kan. Magnet kecil je. Kan, siapa tahu motor apa ni, berapa cc, korang boleh komen kan kat bawah. Rantai 520. So tengok sikit depan, review depan. Tengok carburetor dulu kan. Tu kan, daripada ujung mana sampai ujung sini 4 lah. 4 dapur. Tengok di depan. Kita dulu. Switch, side mirror, baik, depan pula. Depan dia lampu bulat kan. Lampu bulat. Okey kan? Itu je nak share dengan korang. Ada yang tahu tu kan boleh komen kat bawah. Tahu bunyi dia macam mana, tak test lagi. Nanti dah settle semua, aku belanja bunyi dia kan. Okey kan? Cukup sampai sini je. Kita jumpa next video. Kita belanja bunyi macam mana. Okey, yang tak subscriber dulu. Share, like, okay kan. Bye bye. Assalamualaikum.